Sekarang kita nak review bag. Bukan Ernie, tapi Ernie Zakri. Orang yang sama kan? Sama-sama. Sama. Orang yang sama. So, kenapa bukan yang ni tak faham lah? Susah lah budak-budak Gen Z sekarang ni. Aku tak faham lah. Aduh, hai. Saya ni baby boomers tau. Saya masa tengok bag yang pertama daripada Ernie Zakri. Yang ini adalah YSL College. RM11,700 sahaja. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! Kamu tak suka bag ni Nabi? Tak nak. Saya perasan orang yang suka bag ni biasanya umur 30 ke atas. Macam kakak saya, kakak ipar saya banyak pakai bag ni. Yang bag kedua ni, wife bos suka. Aduh. Ya doh, semalam dia dah tunjuk. Yang, you tengok ni dia cakap kan. Ya. Tak tahulah patut I beli ke tidak. Ya je, patut ke tak patut. Itu dah lahir lepas muka kan, dia bagi perut aku kenyang kan, dah kenyang. Lepas tu je, I tak tahulah patut tak I beli itulah dah lama sangat dah teringin. Warna hitam pula. Lepas tu tak selang tak sampai beberapa saat. Baju raya kita warna hitam kan. Aku dah tak terkono lagi aku bulan ni. Aduh. Ini adalah Balenciaga Hourglass Small Croc Emboss. Ni Croc Emboss, bukan Croc Skin. Okay. So yang ni harga dia tak mahal sangat. Harga dalam RM13,500 sahaja. Kedua-dua pasang handbag Ernie Zakri harga dekat RM25,000 sahaja. Weirps. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installmen serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.